Hari ini, saya akan tunjukkan cara mencipta cukai, menambah cukai pada item, membuat jualan yang termasuk cukai, serta mengeksport fail CSV ke Excel untuk semakan. Untuk mencipta cukai baharu, klik More, kemudian Text Code, dan tekan butang tambah untuk mengisi maklumat cukai. Jika fungsi inklusif teks diaktifkan, harga yang dipaparkan akan termasuk cukai yang di-charge. Setelah selesai, klik Set Record. Seterusnya, pergi ke stok item, geser ke kiri dan tekan ikon pensil untuk menambah cukai pada item tersebut, kemudian klik Set Record. Untuk jualan tunai, pilih item yang ingin dibeli. Anda akan lihat cukai yang di-charge pada setiap item akan dipaparkan. Bagi jualan invoice, tukar kepada sales invoice, pilih pelanggan dan item. Dan cukai yang dikenakan juga akan ditunjukkan. Untuk menyemak semula data jualan, pergi ke dokumen listing dan pilih case sales serta invoice untuk melihat rekod kedua-dua jualan tadi. Untuk mengekspor data, klik butang 3 garis di bahagian atas kanan. Pilih folder, kemudian tekan Seize. Apabila fail dibuka di Excel, anda akan melihat jumlah harga jualan invoice, maklumat pelanggan, dan cukai yang di-charge direkodkan dengan lengkap. Begitu juga dengan rekod jualan tunai.